Wa yahdi ilaihi man anab. Wahai hamba-Ku, Allah sentiasa mencurahkan hidayatnya kepada sesiapa yang melakukan inabah kepadanya. Apa itu nabah? Inabah maksudnya ialah taubat yang memang membersihkan zahir batin daripada apa juga kekotoran. Inabah ini di atas daripada taubat. Kalau taubat, seorang taubat itu di bawah. Taba yatubu taubatan. Inabah, anaba yunibu inabatan. Tapi dalam ayat 28, Allah terangkan ciri orang melakukan inabah ni. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ada 3 ciri. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Ketiga, hati mutmainnah dengan zikrullah. Jadi kalau seseorang di antara kita ada 3 syarat ni, beriman, insya-Allah semua ada, beramal soleh, insya-Allah semua ada, tapi watat ma'innu qulubuhum bizikrillah. Ini di akhir zaman ni orang-orang seperti kata dah jarang kita temui orang yang hati mutmainnah dengan zikrullah. Jadi kalau ada 3 syarat ni, insya-Allah dapat hidayat. Kalau dia seorang perawat menangani apa juga masalah, bukan saja sakit kejiwaan, apa juga, dia mudah dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya pernah alami. Satu pasangan umur hampir 70-an, dia datang di Seremban. Dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, anak saya dia seorang engineer, tapi dia diserang kemurungan agaknya. Dia mengurung diri dalam bilik selama 4 tahun setengah. Sejak umur 26, sekarang umur 31. Berbagai usaha sudah dibuat, tidak berhasil. Jadi saya mandang tu berat. Tapi itulah, saya mohon pada Allah, ya Allah, dalam hati. Permintaan dalam hati itu lebih baik daripada doa bersuara. Doa dalam hati ini diistilahkan dalam ilmu tasawuf munajat. Munajat. Kalau bersuara, itu doa. Munajat itu juga doa, tapi dalam hati. Di dalam bidang tasawuf, munajat ini dianggap satu doa yang paling baik. Ya. Dan doa munajat ini sendiri menumpukan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi entah bagaimana, saya pun tercakap. Kata saya, "Pak Haji, Makcik Pak Haji, cuba nanti balik. Pertama sembahyang taubat, minta ampun semua dosa diri dan dosa anak. Lepas solat taubat, solat hajat. Buat yang ringan-ringan pun tak apa," kata saya. Lepas itu, lepas sembahyang hajat itu, baca Fatihah 40 kali. Sebelum baca Fatihah 40 kali itu, tawassullah dengan Rasulullah. Caranya, baca Fatihah sekali, niatkan dalam hati, ya Allah, Engkau sampaikan pahala Fatihah ni kepada Rasulullah dan semua umatnya yang soleh. Lebih kurang seminggu. Lepas itu, makcik tu telefon saya pagi-pagi dalam pukul 11. Menangis-nangis. Saya tanya, kenapa makcik menangis? "Inilah Ustaz, anak saya ni tak sangka-sangka. Dia keluar dari pintu, terkam saya, minta maaf." Lalu kata saya, "Kalau gitu besok pagi bawa jumpa saya." Bila berada di depan saya, mak, ayah dan budak ni, engineer ni, umur 31. Saya pun nak buat apa? Itulah, saya terlintas dalam hati. Cuma saya ketuk tapak tangan dia. Tapi sebelum tu saya ketuk tapak tangan mak ayah, lalu ketuk tapak tangan dia. Adalah setengah jam. Mak ayah pun setengah jam. Lepas tu saya rendam dua kaki, dua tangan air batu. Balik. Seminggu lepas itu saya mengajar sebuah masjid Taqwa di Parway. Ayahnya jumpa saya. "Terima kasih Ustaz, anak saya dah kerja balik." Jadi ini satu contoh lah, ya. Satu contoh. Bukan saya tahu macam mana nak tangan ini. Jadi perlu kepada hidayat.